Gabuk. Bukanlah. Ha? Kan ni. Weh, bermakna abang tidak kumpau ya. Ini abang dapat lah. Dia selamat. Hai, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam Ikan Zelas Channel. Selamat malam. Jom, malam ni kami nak makan di luar lah. Untuk makan malam kita makan kat luar je. Walaupun kat sini boleh masak-masak, tak apa, kita dah penat, kita makan kat luar je. Jom. Kita dah sampai dekat kedai Sea View Ikan Bakar. Kedai ni dekat je dengan homestay. Dalam 1 minit 1 minit. Kalau jalan kaki 7 minit lah. Sini bang. Ada. Oh, atas tu. Bang, ada tempat duduk yang tepi laut ke? Biasa kita beli ikan caru mati tu hidup renang-renang dia. Oh, ikan caru. Oh, Ni apa ni haiwan? ikan caru. Ni haiwan ke? Tu siput. Kenapa tak nampak lagi? Erop besar gini tu. Naik. Mana dah dapat batu-batu besar ni? Duduk. Alhamdulillah. Kita dah dapat meja betul-betul sea view Sivira alhamdulillah rezeki. Dengan deruan air tu. Jadi tempat makan ni dah berapa kali dah kita dengar kan review orang. Hari ni ada rezeki kita nak datang. Dari itu kita masa cuti sebelum ni tak tahu tu tempat mana kan. Cari oh dapat yang ni sea view kita tengok. Dia senja petang pukul 6.30 tu cantik. Berapa? Kita minum air dulu. Makanan belum sampai lagi. Cedok bagi. Bagi dia orang nak pergi kedai tu sendiri. Nanti kita kasih lagi. Kasih ke? Kasih ya. Makan semua. Ikan lembut. Ikan siakap ke? Siakap 3 rasa ke? Semua dah lengkap kan? Buat makan semua. Ya. Alhamdulillah dah selesai kita malam ni makan malam. Walaupun kita tunggu agak lama sikit lah. Sebab ada meja yang reserve kan. Ada 3 meja lagi yang kita dah selesaikan dulu. Cantik tempat dia. Kalau pergi waktu senja lah. Kalau nak tengok matahari apa kan. Waktu senja tu yang terbaik lah.
Cantik. Banyak adanya kursi. Suasana dia best. Parking pun okey. Cuma kalau dalam map tu dia tak tunjuk sampai depan kedai lah. Kalau Google Map tu dia ada lorong. Kena perhati lorong tu, tak memang boleh perasan lah. Okey, jangan lupa like, share dan komen. Kesan channel kami suka makan. Kami suka jalan. Bye-bye. Assalamualaikum. Mancing. Rambut. Kat rambut. Semoga ada hasil lah. InsyaAllah. Bang, dah ada hasil apa bang? Baling udang, naik udang. Kita berhasil mendapatkan belangkas. Wow guys, ketam guys. Weh, Bermakna abang tidak kumpau ya. ini abang dapat lah. Saya daripada Segamat. Abang daripada mana? Saya daripada Segamat bang. Abang daripada Segamat. Mungkin kena belagak. Segamat kat mana tu? Misi melepaskan belangkas. Betul sih ada ni belangkas punya ni. Belangkas punya cingkrang. Apa nama bangunan tadi? Ini sebelum buka ni. Potong. Rasa semua kena balik ke sana. Tekan satunya. Kan. Wow. Apa? Apa masalah? Lucut? Aduh. Ini dah kurang bau lah. Iya ke? Bukan makin bau. Awak Segamat macam mana? Boleh lagi ni. Boleh lagi? Oh, ada lagi. Nampak? Boleh masuk ke asam pedas esok. Tengok. Gaguk. Bukan lah. Ha? Kan bau. Baung kau. Sampai sini cari ikan sungai. Cik sungai. Tengok bau air masin. Ada bayar? Nak bayar? Oh. Awak dah standby ya? Boleh je peneman malam. Okey. Kau biar betul. Kau biar. Makan apa ni makan ni? Kena cukai siap. Tengok. Oi. Ikan apa besar tu? Dia makan badan ni, tengok kepala. Lambat tadi yang pernah nampak lah. Lambat. Ambil kau diam je. Lambat sikit. Ni macam ikan umpan. Kau ni macam ikan umpan ni. Tengok muka menipu. Jalan akhir. Tak nak kumpau punya pasal. Ni rezeki kau lah kucing Tuan apa? Dia apa Tengok Cam. Rakyat Malaysia Cam muka dia. Saya orang Segamat. Kau Segamat.
Ya, masih bersemangat, masih bersemangat. Mana pun ada mancing. Bolap. Ni jeti Kemaman. Habis mancing sudah kan dapat ikan kenapa ni ikan geruk kenapa saya dengan ketam seko belangkas tak bawa balik belangkas tak bawa balik. Okey, habis hari pertama, jumpa lagi esok. Bye. Sayang betul lah. Apanya? Aku lepas tadi besar lepas. Apa yang kau lepaskan? Ikan tadi. Itu tak tahulah jenah 80 kilo lah lagi kurang. Tak ada ni cerita. Pakai jaring. Nak je nak. Ni je lah. Saya dapat. Ni pun aku narik patah je dah. Kau patahkan kau. Aduh, kau apa dah ni? 2.49. Okey. Itu saja untuk malam ni. Jangan lupa like, komen di Kazalan channel. Terima kasih. Bye.